Bukan semua orang yang senyum depan kau tu kawan sejati. Ada yang senyum sebab dia tak sabar nak tengok bila kau akan jatuh tersungkur. Dalam dunia bisnes, kerja atau kehidupan seharian, musuh sebenar jarang sekali tunjuk muka. Kadang-kadang, dialah yang menepuk bahu kau, bagi kata-kata semangat, tapi dalam hati dia tunggu peluang terbaik untuk tikam kau dari belakang dan ganti tempat kau. Sebab itulah orang yang betul-betul bijak tak akan cepat melatah atau ikut perasaan. Dia akan sentiasa tenang, dia perhati sekeliling, dan dia belajar untuk kenal pasti siapa yang ikhlas nak tengok dia berjaya dan siapa yang cuma berlakon. Kau tak perlu jadi paranoid dan syak wasangka pada semua orang, tapi kau kena cukup bijak untuk baca corak dan pergerakan orang di sekeliling kau. Ingat, musuh tak selalunya datang dengan niat jahat yang jelas. Kadang-kadang dia datang dengan niat nak menguji sejauh mana kekuatan kau. Jadi kenal siapa lawan bukan untuk kita jadi takut, tapi untuk kita tahu bila masa yang sesuai untuk senyum dan bila masanya untuk simpan senjata kita. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti kami untuk lebih banyak perkongsian.